Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita raikan pasangan pengantin baru di antara Omar Rashidin bin Muhammad Yunan dan juga pasangan hatinya Yasmin Hayana binti Farid Zul Izan yang bersama-sama bertugas bagi menjayakan majlis bersama kaum ayah, ibu, abang-abang, adik kakak kita daripada tim-tim penanggah, dan juga yang kami alu-alukan para tetamu jemputan yang telah pun mula tiba ke perkarangan majlis kita pada pagi yang berbahagia ini. Selamat datang tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada anda semua. Okey, dan bersama dengan kami selaku juruhebah yang bertugas, yang di mana insya-Allah bermula dari jam ini sampailah ke jam 4 petang nanti, insya-Allah daripada pihak kami akan orang kata apa, menambahkan sedikit sebanyak keceriaan untuk majlis yang kita raikan pada hari ini. Dan anda bersama dengan saya Muhammad Afif dan bersama dengan pasangan duet lah orang kata, bersama Fil Misnan. Okey, dipersilakan untuk bersama-sama mengalu-alukan para jemputan kita yang telah pun mula tiba. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat hari raya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun tiba ke majlis Walimatul Urus yang kita raikan pada hari ini. Yang tadi kita dah masuk 8 Syawal. Ya betul, 8 Syawal, alhamdulillah. Dan seterusnya kepada seluruh tim-tim penanggah Jalan 9 Sungai Kapal Indah, selamat menjalankan tugasan anda dengan dedikasi dan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Dan di mana tugasan yang sangat-sangat mulia lah yang dijalankan oleh seluruh warga kejiranan tetangga Jalan 9 Taman Sungai Kapal Indah, yang seperti mana kita cakap tadi, jarang-jarang dah kita nak tengok orang kata tradisi bergotong royong bersama dengan penanggah daripada jiran-jiran. Tetapi alhamdulillah pada hari ini bersama dengan rakan-rakan kejiranan daripada pihak Jalan 9 Taman Sungai Kapal Indah membuktikan semangat kejiranan tersebut masih belum luntur, masih ada lagi. Kita dapat tengoklah pada hari ini mereka bertukar lumuslah untuk menjayakan majlis ini. Khasnya menyediakan juada-juada yang teristimewa untuk seluruh para tetamu yang akan hadir pada hari ini. Ya, dan di sini juga kita doakan semoga semua tim-tim penanggah akan terus dikurniakan kesihatan yang baik-baik insya-Allah ya, dan semoga apa sahaja yang kalian lakukan pada hari ini Allah akan kembalikan bersama imbalan ibadah di dalam bersama-sama kita membanting tulang bagi menjayakan majlis buat pihak tuan rumah yang kita kasihi insya-Allah. Okey, dan kepada para tetamu jemputan yang mungkin baru sahaja tiba, baru sahaja sampai, bak kata pepatah, datang puan datang cerana, datang biduk seri genta, datang tuan datanglah nyawa, jemput duduk kita bersama. Okey, dan kita jemput kepada para jemputan yang telah pun mula tiba untuk bersama-sama menikmati hidangan-hidangan serta juadah-juadah yang tersedia. Dan di mana pada hari ini juga Fil, yang dapat kita lihat yang turut bertugas, kita ada juru kamera, kita ada kita ada wakil daripada foto booth, dan alhamdulillah saya kira juga mungkin ada juga daripada tim-tim makeup artist dan sebagainya lah. Dan kepada semua rakan-rakan petugas kita doakan semoga apa sahaja yang kalian lakukan pada hari ini Allah akan permudahkan segala urusannya. Ya betul, dan insyaAllah ya pada jam ini juga kita akan menerima kunjungan demi kunjungan daripada para tetamu jemputan kita. Dan di sini juga marilah sama-sama kita mendoakan semoga perjalanan mereka dipermudahkan, semoga Allah hindarkan mereka daripada perkara-perkara yang tidak diingini. InsyaAllah, itulah doa kita bersama. Dan semoga kehadiran para tetamu jemputan ke ruangan majlis kita pada hari ini moga-moga akan terus menambahkan lagi kemeriahan dan juga keceriaan suasana majlis bagi meraihkan Raja Sehari di antara Omar Rashidin dan juga pasangan hatinya Yasmin Hayana. Okey, dan saya nak juga kongsikan sekali lagi bersama dengan sedikit tentatif yang telah pun dijadualkan oleh pihak tuan rumah kita. InsyaAllah kalau kata tiada aral yang melintang, kita akan sama-sama menyaksikan atau cara kemuncak majlis, iaitu bersama ketibaan perarakan, persandingan, salam restu dan sebagainya lah daripada pihak pengantin baru akan bermula, akan berlangsung pada sekitar jam tepat 12
tengah hari sebentar saja lagi, kurang 1 jam saja Kurang lagi. 1 jam saja lagi. Dan di sini juga marilah sama-sama kita mendoakan ya, semoga apa sahaja yang dihajat-hajatkan oleh pihak tuan rumah kita berjalan dengan lancar sehingga ke penghujung majlis. Ya betul. Okey, dan yang dimana pada hari ini juga tanggal 28 Mac 2026 bersamaan dengan 8 Syawal 1447 Hijriah, kita doa-doakan semoga Allah Ta'ala kurniakan kita dengan hari yang baik, cuaca yang baik ya, insya-Allah. Moga-moga terus berkekalan sampailah ke penghujung majlis kita. Dan sebut tentang 8 Syawal, seperti mana yang kita maklumkan, kita masih lagi di dalam suasana hari raya yang sangat-sangat ceria, yang sangat-sangat meriah. Dan di sinilah saya ingin mewakili pihak tuan rumah kita sekeluarga, iaitu Tuan Haji Muhammad Yunan dan juga Puan Hajah Rujiah, ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada anda semua yang berada di ruangan majlis kita. Ya, betul. Dan di sini juga kami mewakili pihak tuan rumah kita mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan perempuan ke majlis wali mati urus pada hari ini. Dan kita cakap tadi ya, sekarang ni musim raya, jadi orang cakap anda sudi juga meluangkan masa untuk hadir memenuhi jemputan undangan daripada pihak tuan rumah kita. Ya Alhamdulillah. betul. Orang kata ini adalah waktu-waktu yang majoriti umat Islam akan bertandang ke rumah ahli keluarga, sanak saudara. Tetapi Alhamdulillah anda masih, orang kata, meluangkan masa lah untuk bersama-sama hadir ke majlis ini bagi mengimarahkan majlis yang diraihkan oleh tuan rumah kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi yang sedang menikmati hidangan, selamat menjamu selera, saya ucapkan. Dan di sini juga ya, marilah sama-sama kita mendoakan semoga segala apa yang dihajatkan oleh pihak tuan rumah kita berjalan dengan lancar sehingga penghujung majlis. Ya betul. Dan moga-moga juga, moga-moga Allah kurniakan kita dengan cuaca yang baik. Dan itulah yang paling utamanya. Moga-moga dengan cuaca yang baik akan terus mempermudahkan segala urusan majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi saudara, kita doakan yang baik-baik pada hari ini. Moga-moga pertemuan kita, perhimpunan kita pada hari ini dipenuhi dengan doa-doa khususnya untuk pihak tuan rumah kita. Kerana hari ini kita mengamalkan sentiasa mendoakan kebaikan untuk orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan di sepanjang kehidupan yang kita lalui dari dunia sampai akhirat, moga-moga Allah Ta'ala jualah yang akan kembalikan 1001 kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita, insyaAllah. Jadi makanya untuk hari ini kita khususkan doa-doa ini, khususnya doa yang baik-baik buat majlis yang diraihkan oleh Tuan Haji Muhammad Yunan dan juga Puan Hajah Rujiah sekeluarga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.